Sekarang ni pun dah ada inisiatif surau-surau dah mula buat sebelum Hari Raya Korban ni dah mula panggil ustaz-ustaz untuk muzakarahkan tentang fiqh korban. Ini penting. Khususnya peserta. Biarlah ibadah ni kita buat dengan ilmu. Biarlah ibadah ni peserta orang masjid kita, orang jemaah kita yang buat korban ni dia buat dengan ilmu. Kita dah buat korban ni dah berbelas tahun, mungkin ada orang berpuluh tahun. Setiap tahun dia buat korban. Perlulah ada sedikit peningkatan pada ilmu. Contohnya kalau kita tanya orang yang buat korban. Kamu tahu tak apa ayat Quran yang menunjukkan ibadah korban? Apa ayat Quran ni? Ayat Quran ni pendek je. Kenapa perlu tahu ayat Quran? Supaya kita hubungkan ibadah kita ni dengan wahyu. Wahyu. Bila kita buat ibadah korban, dalam keadaan kita bayangkan ini adalah perintah Allah yang Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran. Jadi kan ada link kerohanian kita dengan wahyu ilahi. Dan tak perlu masa lama pun nak hafal. Ayat tu pendek je. Dah hafal pun ayat tu. Selalu baca. Tapi mungkin orang tu tak tahu. Jadi perlu ada improve. Perlu ada peningkatan ilmu, upgrade. Buat dengan ilmu. Setiap tahun, ulang balik muzakarah. Walaupun dah setiap tahun lepas dah muzakarah dah. Tahun ni muzakarah lagi. Sebab benda buat setiap tahun ni dia potensi lupa. Jadi muzakarah lagi. Biarlah buat tu dengan istihdar ilmu yang nyata. Jadi kita tengok apa ayat dia. Dalil Al-Quran. Fasalli li rabbika wanhar. Maksudnya oleh itu kerjakanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Ini surah ni. 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Ini baca dah selalu. Rupanya ayat yang kedua daripada surah Al-Kautsar ini ayat yang merujuk kepada ibadah yang kita buat sahabat tahun. Kita tengok apa tafsir muktabar tentang ayat ini. Dalam tafsir Al-Jalalain, solat pada ayat ini ditafsirkan dengan solat hari raya Aidil Adha dan yang disuruh sembelih adalah binatang korban. Ini berdasarkan tafsir Jalalain. Kemudian apa lagi ayat Quran? وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ Suratul Hajj ayat 34. Dan bagi setiap umat ini kami syariatkan ibadah menyembelih kurban. Atau lain-lainnya supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur akan kurniaannya kepada mereka binatang-binatang ternakan yang disembelih itu. Allah Ta'ala kata, dan bagi setiap umat ini kami syariatkan ibadah menyembelih kurban. Contohlah kita tengok. Dalam Al-Quran, ada tak perkataan kurban? Kurban itu sendiri. Ada. Perkataan kurban ada. Tapi maknanya bukan kurban yang kita faham ni. Dalam Quran, dalam suratul Maidah, watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ceritakanlah, bacakanlah kisah 2 orang anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Apabila kedua-duanya telah mempersembahkan kurban mereka. Mereka telah menghampirkan kurban mereka kepada Allah. Maknanya sedekahlah. Mereka telah mempersembahkan sedekah mereka. Ada yang mempersembahkan tanam-tanaman, ada yang mempersembahkan binatang. Jadi kurban ni dalam bahasa Arab, dia yang kita pakai dalam Melayu ni, dia berasal daripada perkataan qurb. Qurb ni maksudnya dekat. Qurb maksudnya dekat, hampir. Jadi oleh kerana sedekah adalah satu ibadah yang bertujuan menghampirkan diri kepada Allah, maka ia dipanggil qurbanan. Jadi qurbanan ni kita dah jadi bahasa Melayu korban, berkorban apa sahaja. Sebenarnya asal bahasa Arab kan. Qurbanan ni oleh kerana